Sebab itulah Nabi SAW kata, hak selain daripada Dajjal itulah hak aku lebih takut terhadap kamu. Jadi kena faham lah, aku duduk bayar Dajjal kau kapung kau tunggu ni, yang setengah-setengah benda tu jauh lagi. Gapa dia tak sebenarnya? Fitnah ni sesuai dengan masa masing-masing. Kita tidak duduk dalam fitnah, kita tidak terasa. Orang duduk dalam fitnah, cuba tengok. Fitnah di Syria, fitnah di Iraq, fitnah di mana tu. Habis dah lah. Rata tinggal negeri, segala tanah, harta benda, tak ada kapur dah. Bank kapur, habis, tutup, tak ada kapur. Segala simpanan kapur, tak ada saja. Ada buku bank penuh kapur ni. Sebanyak mana harta pun tak ada, dah lari. Pergi nak menyelamatkan diri ke negeri orang. Fitnah. Selama mana mati tengok ayah, mak, adik-beradik sendiri depan mata orang buat lagu mana. Fitnah ni. Fitnah Tuhan uji puak-puak Palestin berapa puluh tahun. Ingat-ingat kita ingat dulu mana perang semua. Seingat-ingat kita tu ada ni pun. Orang tengok ujian Tuhan. Fitnah tu. Itulah fitnah. Hak tu yang Nabi kata fasbutu. Kamu kena tetap pendirian. Duduk dalam keadaan lagu mana pun jangan sampai tergugat iman dan akidah. Hak tu kemudian enggak lain tak ada apa lagi, tapi jangan tak ada hilang iman. Jadi fitnah Dajjal ni. Dan begitu juga kalau kita tengok apa ni hak Nabi sebut sebagai Dajjal yang lain selain daripada Dajjal Akbar ni, Dajjal yang paling besar ni, sifat dia nya menggugat akidah. Itu sifat dia pertama dia. Gua lain tak ada mana. Akidah tu dia gugat. Orang kita kata orang-orang hak lain tu, hak Dajjal Nabi sebut lain tu, iaitu hak mendakwa jadi Nabi. Hak jadi Nabi ni kan ramai kan. Selama mana orang hak duk ikut hak tu. Besar kecil ni. Dia ni selama mana ikut. Ada rata dunia. Dia ikut sesat. Jadinya tak nampak. Dia ikut hak tu lah, hak betulnya apa nak anggap dia. Faham lah lagi hak lain-lain. Kalau waktu papa kita kecil-kecilan ni dah gambar juga ayam ping lah kita ada. Dia ikut juga, ada juga. Tu fitnah. Semua tu jadi rusak akidah. Tak kira lah dalam bentuk mana dia mari tu. Ada dalam bentuk ulama. Keliru lah kita, kepimpinan ulama. Habis. Keliru. Orang-orang alim keliru juga dengan Iran dulu. Mula-mula naik revolusi Iran. Hak ni lah hak Islam, hak sebenar. Kita tak lagu ni. Pakar-pakar sebaitan pada masa tu Jubah kata pada masa tu ni tak nampak. Setengah-setengah daripada kita ni sampai jadi apa kena ni lah. Ada anak cucu dalam ni start tahun 79. Sebelum pada tu tak ada. Orang tak kecek masalah tu. Kita nak tu tak mari lagi. Bila mari kita kawan kau nampak Islam boleh dengan jumpa dengan serban dengan jangkuk panjang gitu no. Kita nampak ke Islam boleh. Rupanya tak lah. Waktu tak tahan tu akidah tu jadi rosak. Itulah kemuncak kita. Hak Nabi tu peringat semua. Bagi peringatan semua. Hak ni, hak lagu ni tak lama dah kita akan jumpa. Hak mari Yahudi Islam. Tak lama. Kalau sebab hadis ni tak ujung dah kan. Babun fi baqiyah min ahadits ad-dajjal. Ini hadis-hadis hak baki lagi berkenaan dengan Dajjal. Hadis hak mula-mula Ustaz. Tak tahu. Riwayat Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال يتبع الدجال من يهود إصفهان 70,000 عليهم الطيالس. Jemput Dajjal akan diikut oleh Yahudi Isfahan. 70,000 Yahudi Isfahan. Mereka pakai jubah Tayalisan. Jemput Pak Isfahan cakap cari dah. Dalam Israel tak ada. Bukan situ Pak Isfahan. Kita tak khabar. Itulah sebabnya kerugian kita. Umat ni kalau tidak ikut Quran dan Sunnah terkena. Baca Sunnah pula sikit je baca hak tu. Tak baca habis ni.
Kalau baca habis jumpa berhujung kitab ni letih dah selama mana dah letih tak jumpa ni dah. Mana baca lagi akan jumpa paduannya akan jumpa. Kalau lah begitu dahsyat fitnah takkan Nabi tak semua. Mana dia sini ni ada pakai jumpa. Dia tak pakai jumpa pakai jumpa. Jumpa tu Tayalisah tu kalau kita tengok kamus-kamus dia kata jubah yang berbeza daripada jubah Arab. Ya ada tu. Lama pula tu ikut tu. Pak kita pokok kita dia pun terkena juga pada masa tu. Alhamdulillah lama-lama barulah terbuka rahsia ramah dah orang faham kan. Tapi kalau mana-mana ikut waktu tu kemak kemit situ dah dia. Setara tu lah fitnah ni dah mari. Tak soroyak lagu mana. Tak paling dah seramah mana. Siapa yang menyebabkan puak-puak ni jadi gini, bangsa kita jadi gini? Kita jugalah cuai dia. Tu benda dia. Inilah peranan ahli ilmu. Ahli ilmu lah yang dapat jaga umat ni daripada benda-benda gini. Tapi kan suatu ketika dahulu kita orang dulu tentang syiar macam-macam yang kata learn ni orang boleh tengok sendiri lagu mana dia sembilan orang Islam. Nyata tu belum Imam Mahdi dia mari lagi tu. Kalau Imam Mahdi dia mari sepohok dalam kitab dia royak tu tak parah benar lah. Parah benar lah. Dia royak cuma maju tu lah keadaannya dia akan buat terhadap kita. Tapi tak sampai situlah. Alhamdulillah pada fitnah tu so fitnah